Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. Yang dihormati pengurusi masjid dan juga barisan ahli jawatan kuasa dan dimuliakan pegawai-pegawai masjid, tuan imam, tuan bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya, dengan nikmat iman dan Islam dan berbagai nikmat yang diberikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat bersama-sama dalam kuliah kita, dalam kita memahami dan mempelajari kitab Mastikah Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita masih lagi dalam bab beriman kepada adanya malaikat. Masih belum habis lagi tajuk ni, lama je, panjang sikit. Ni bab yang panjang lah. Okey. Hadis yang ke-45. Hadis yang ke-45. Di antara malaikat ada yang ditugaskan memberi ilham kepada manusia. Di antara ramai-ramai ataupun banyaknya malaikat itu, ada yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk memberi ilham kepada manusia. Ilham ni apa dia? Pernah dengar tak perkataan ilham? Pernah dengar? Terutamanya orang-orang yang buat lagu, kan? Komposer-komposer yang buat lagu, dari mana orang tanyalah, kan? Macam mana boleh buat lagu ni? Saya dapat ilham. Ilham tu apa dia? Kita tahu, kita dengar orang kata ilham. Kita pun sebut ilham juga, tapi tak tahu apa dia ilham. Okey, baik. Ilham, tapi nanti dalam ni dia akan ada bagi tahulah apa maksud ilham tu. Tapi saya bagi tahu dululah supaya kita senang faham sebelum saya bacakan hadis inilah. Ilham ini adalah satu petunjuk ataupun bisikan yang datang daripada Tuhan, iaitu Allah Subhanahu wa taala, ke dalam hati seseorang. Petunjuk ataupun bisikan. Tetapi ilham ini dia lebih kepada bisikan. Okey. Yang bertujuan untuk memberi kebaikan atau membimbing manusia kepada jalan yang benar. Itu ilham. Ilham dengan hidayah ni lain. Walaupun kita tengok maknanya macam lebih kurang sama. Hidayah pun merupakan petunjuk ke arah kebaikan ataupun ke arah keimanan kepada Allah. Itu hidayah. Ilham ini adalah satu bisikan yang mendorong hati kita untuk melakukan kebaikan.
Dan ada satu lagi bisikan, iaitu dinamakan bisikan syaitan. Bisikan syaitan ni kita tak panggil dia ilham, kita panggil dia was-was. Boleh faham? Ini senang ni, saya cerita senang faham saja. Kalau tak faham tak tahulah. Ilham ini bisikan yang datangnya daripada Allah untuk mendorong hati kita melakukan kebaikan. Bisikan yang mendorong hati kita melakukan kejahatan, itu namanya bisikan syaitan ataupun was-was. Baik. Dia bisikan ni lebih kepada lintasan hati. Dia lintasan hati. Dia lintasan. Dia, tuan-tuan faham tak maksud lintasan? Kalau kita contoh, kita niat, kita semayang, kita niat dalam hati. Tuan-tuan betul-betul ke niat dalam hati tu? Ke lintasan sahaja aku semayang? Dia melintas. Bukannya kita ni pejam mata, aku niat dalam hati semayang. Tak, dia lintasan. Itu maksudnya kata orang tu ilham ataupun was-was tu bisikan tu dia lintasan. Saya nak terangkan pada tuan-tuan lintasan tu macam mana pun tak tahu. Sebab lintasan ni kita, hati kita yang tahu apa benda yang melintas di hati kita. Jadi itu kita kena faham. Bisikan ni, kalau yang kita faham selalunya bisikan tu kalau kita dengar dekat telinga orang bisik macam tu. Tapi kalau ilham ataupun was-was ini dia lebih kepada, kita panggil bisikan juga, tetapi dia disertai dengan lintasan di dalam hati. Kalau kita dengar bisikan, nanti orang kata, siapa pula yang bisik dengan aku ni? Kan, takut pula. Dia lebih pada lintasan. Tapi kalau dalam makna yang diberitahu ni, iaitu bisikan. Bisikan tapi dia lebih kepada lintasan hati. Hadis yang ke-45, Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lisyaitani lammatan bi ibni Adam walil malaki lammatan, fa amma lammatu syaitani fa i'adun bisyarri wa takzibun bil haqqi. Sesungguhnya syaitan ada baginya bisikan ke hati anak Adam, dan malaikat juga ada bisikannya. Adapun bisikan syaitan itu ialah galakkan supaya seseorang melakukan kejahatan dan mendustakan kebenaran. Wa amma lammatul malaki fa i'adun bil khairi wa tasdiqun bil haqqi. Adapun bisikan malaikat ialah galakkan supaya seseorang mengamalkan kebaikan dan meyakini kebenaran. Faman wajada zalika falya'lam annahu minallah. Oleh itu, sesiapa yang terasa bisikan yang baik, maka hendaklah ia mengetahui bahawa perkara itu dari Allah. Minallahi ta'ala falyamhadillah. Dan sesiapa yang terasa waman wajadal ukhra falyata'awwas billahi minasyaitan, sesiapa pula yang terasa bisikan yang satu lagi, maka hendaklah ia meminta perlindungan Allah dari angkara syaitan. Baik, dia punya penerangan dia. Setiap manusia ada mempunyai lintasan hati yang berlainan kerana berlainan sebabnya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan
bahawa ada malaikat yang bertugas memancarkan ke dalam hati manusia perasaan suka berbuat kebajikan dan menerima kebenaran. Sebagaimana syaitan membisikkan lintasan jahat ke dalam hati manusia untuk melakukan kejahatan dan menolak kebenaran. Sebab itu ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan iblis daripada syurga, maka iblis berjanji untuk menyesatkan anak Adam. Jadi iblis ni dia akan berbisik dan juga dia akan memberi satu lintasan dalam hati anak Adam ini supaya melakukan kejahatan. Jadi di sisi yang lainnya pula Allah Subhanahu Wa Taala menugaskan para malaikat untuk melintaskan juga dalam hati anak Adam ini perkara ataupun satu perasaan suka kepada kebaikan. Jadi dia sifat yang satu benda yang berlawanan. Malaikat membisikkan, melintaskan hati, lintasan hati dalam hati anak Adam ini kepada kebaikan dan syaitan kepada kejahatan. Jadi lintasan perasaan yang dipancarkan oleh malaikat ke dalam hati manusia untuk melakukan perkara-perkara yang baik, itulah yang dinamakan ilham. Jadi benda yang kita nak buat ni, benda yang kalau adalah contoh dalam hati kita, lintasan hati. Contohnya, macam mana saya nak bagi contoh? Katakanlah kita tengah duduk rehat. Kita tengah berehat kita tengah berehat. Kemudian ada satu lintasan dalam hati kita, daripada berehat ni, baik aku baca Quran. Contoh, dalam hati dia melintas sekali lah. Daripada aku duduk buang masa macam ni, baik aku baca Quran. Lintasan hati yang mendorong kepada kebaikan, itu ilham. Ni contoh yang senang faham lah. Contoh yang senang faham. Maksudnya apabila ada sesuatu perkara baik yang kita nak buat, maka ia ilham daripada Allah. Tapi kalau contoh dalam bab semayang, contohnya dalam bab perkara yang wajib, perkara yang wajib sebagai contoh semayang, boleh tak kita kata nak tunggu ilham datang baru nak semayang? Contohnya, kenapa tak semayang? Saya ni, ada orang kata hidayah belum sampai. Ada orang kata pula, tak tahulah, saya ni tak dapat ilham lagi lah. Tak ada lintasan hati yang suruh saya semayang. Itu tak kira ilham. Sembahyang ini memang hukumnya wajib. Maka tak payah tunggu ilham. Tak payah tunggu bisikan daripada malaikat suruh semayang baru tak semayang. Tak payah. Perkara yang wajib tak perlu tunggu kepada ilham. Dia memang wajib. Tetapi perkara-perkara yang sunat, yang mendorong kita kepada kebaikan, contohnya bersedekah. Katakan kita lalu dekat kita pergi bank. Contoh ni banyak berlaku kan. Kita pergi bank, dekat pintu bank tu ada orang jual. Perasan tak? Ada makcik tua dengan anak jual keripik lah, jual buah lah kan. Kita pun pergi dengan muka yang kata orang tu kita ada duit. Orang tu berniaga kat tepi bank, kita pun pandang semacam je kan. Kita pun masuk dalam bank, keluarkanlah duit. Pusing banyak kali, buat banyak duit. Keluar duit, beribu-ribu duit keluar ni. Dan keluar duit. Tiba-tiba dah selesai kita keluar duit tu, kita tolak pintu bank tu, kita tolak. Tiba-tiba ada lintasan dalam hati kita, aku belilah sedekah. Boleh faham tak? Itu ilham. Contohnya
dia berlaku secara kita tak sedar pun benda tu. Tetapi benda tu yang melintas dalam hati kita tu, dia mendorong kita buat baik. Daripada tadi mula-mula kita masuk bank, kita tak ada niat pun nak sedekah kat orang tu, nak beli pun orang tu jual apa tak nak pun. Tapi bila dah keluarkan duit, nak keluar daripada bank, tiba-tiba ada pula perasaan untuk kita sedekah pada dia. Itu ilham. Okey? Jadi saya harap boleh faham. Sebab nak menerangkan ni susah juga. Nak bagi kita faham ilham ini. Ya. Okey, ilham ni kalau ikut dalam ni dia kata ada malaikat yang memang ditugaskan untuk memberi ilham kepada manusia. Okey, baik. Ilham ni yang dia maksudnya lintasan hati ni yang mendorong manusia kepada kebaikan ini, dia datangnya perintah itu daripada Allah. Contoh, Allah kata, wahai malaikat, hari ni kau lintaskanlah dalam hati orang ni supaya dia buat benda yang baik. Contoh. Maksudnya ilham ni dia taklah kata orang tu datang setiap masa. Kalau datang setiap masa, dia tak panggil ilham. Karena ayat ini ilham daripada Allah SWT. Ya. Jadi artinya kemudian ilham buat baik ini biasa ada. Cuma malaikat mungkin diarahkan pada masa tertentu. Ya. Kita ni kebaikan ni memang dalam Islam, dalam agama kita, perintah Allah SWT, perintah Nabi kita supaya kita ni umat Nabi ni, umat Islam ni supaya sentiasa melakukan kebaikan. Tetapi kadang-kala kita ni macam yang saya cerita tadi, kadang-kala kita ni nampak orang susah, sepatutnya kita boleh tolong dia, tetapi ketika tu kita tak ada niat nak tolong dia. Tetapi Allah hadirkan malaikat atas perintah Allah, beri dia ilham. Contoh, untuk dia bantu orang tu. Maka tu yang saya kata tadi, tiba-tiba kita tolak pintu bank, kita rasa nak tolong dia pula. Itu namanya ilham. Tapi kebaikan tu memang Allah perintahkan kita supaya sentiasa melakukan kebaikan. Tapi kita manusia, maklumlah kan, benda yang Allah perintahkan tu benda yang baik yang Allah perintahkan kepada kita supaya kita selalu buat tu, kadang kita tak buat pun. Jadi Allah tugaskan malaikat supaya berikan ilham ataupun berikan kita ni peringatan supaya kita buat kebaikan. Macam tu. Okey. Kalau was-was pula adalah satu bisikan ataupun lintasan hati yang diberikan oleh syaitan. Was-was ni macam contohlah kita was-was, kita tak yakin dengan apa kebaikan yang kita nak buat, contohnya kan. Contohlah banyak ada isu kan, ada isu macam mana? Okey. Perasan tak kalau dekat pasar malam ada orang yang putih derma untuk tahfiz, untuk surau-surau. Biasalah kan, ada nanti orang yang pakai jubah, pakai serban, pegang tabung kan. Okay. Jadi kita ni sebenarnya dah ada niat dah. Okay, aku nak sedekah lah untuk mahat tahfiz ni. Contoh, nanti aku nampak budak ni, aku akan bagi sedekah. Sampai ke budak tu, tiba-tiba datang was-was. Kalau aku bagi ni, betul tak budak ni bagi kat tahfiz? Ke dia ambil? Nampak tak? Syaitan punya was-was.
budak ni entah betul ke entah tipu, tahfiz ni entah wujud ke entah tak wujud. Was-was. Dalam kita nak melakukan kebaikan tu, maka syaitan dilintaskan dalam hati kita itu perasaan was-was. Kalau tuan-tuan lah ada was-was macam tu, tuan-tuan masukkan ke ataupun jalan terus? Aku ni kok nak bagi tiba-tiba was-was pula. Kan tak payah bagilah. Terus jalan je kan. Lebih kepada macam tak bagilah, tak payah. Aku dah was-was ni, tak yakin dah. Jalan-jalan terus. Itu syaitan punya bisikan. Okay? Tapi kalau cara kita nak melawan was-was itu, itulah surah An-Nas tu. Qul a'udzu birabbin nas tu kan. Kita baca. Tapi kalaulah andai kata kita dah ada niat untuk kita bersedekah, tiba-tiba was-was tu datang, kalau saya lah, saya letak je lah. Lepas tu kita jalan. Lepas tu was-was tu datang, budak tu betul-betul gasak dia. Betul ke tak betul tu hal dia. Yang penting niat kita nak sedekah tu kita dah buat. Budak tu tipu ke, budak tu betul ke, tu dia punya urusan. Dia dengan Allah tanggungjawab dia. Tapi kita punya was-was tu kita lepaskan, buang. Tapi kalau tuan-tuan was-was ni memang kuat, tadi jalan-jalan terus, tak payah bagilah. Saya ni was-was saya kuat Ustaz, nanti kalau saya bagi kan saya fikir je gitu. Tu tak payah bagi, terus jalan. Tapi kalau cara kita nak hilangkan was-was tu, kita bacalah surah An-Nas tu, kemudian kita yakin je lah lillahi ta'ala, bagi jalan, buang was-was tu. Ustaz cakap senang ke nak buang was-was tu? Buang je lah. Buang macam mana kan? Susah memang, susah buang was-was tu kan? Tapi kita usahalah untuk membuang perasaan was-was tu. Sebab kalau setiap kali kita nak buat kebaikan, setiap kali itu syaitan datangkan was-was, maka kebaikan yang kita buat. Nak pergi masjid kan? Nak pergi masjid, nak dengar kuliah ni malam ni kan? Dah pakai kain pelekat, dah pakai baju kurung, kopiah dah sarung atas kepala ni. Tiba-tiba syaitan bisik dalam hati, malam ni ada bola sepak, pukul 8 suku, JDT lawan. Rugi tak tengok. Betul juga kuliah nanti bulan depan boleh datang lagi. Was-was, syaitan bagi was-was. Kalau tak lawan was-was tu, tanggal kopiah, duduk tengok TV. Tapi kalau kita lawan was-was tu, tak kisahlah bola pun nanti boleh tengok ulangan. Pergi dalam masjid, tu kita lawan was-was. Itu contoh lah. Tapi malam ni memang ada bola kan? Memang ada bola. Ni isyak awal, jangan risau. Baik, itu perbezaan di antara ilham dan juga was-was. Saya harap kita faham. Baik, kemudian hadis yang seterusnya, hadis yang ke 46. Hadis yang ke 46, iaitu ada di antara malaikat yang ditugaskan melaknat orang yang mengacukan senjata kepada yang bukan musuhnya pada syarak. Tahu tak bukan musuhnya pada syarak ni apa dia? Dekat istilah kafir, dia ada dua kan, iaitu kafir harbi dan juga kafir zimmi. Kafir harbi adalah orang kafir yang kita wajib berperang dengan dia sebab dia mengancam kesucian agama Islam, tidak menerima Islam. Dan kafir zimmi adalah orang ataupun orang kafir yang tinggal di kawasan orang Islam tetapi dia tidak mengganggu urusan agama Islam. Itu namanya kafir zimmi.
Contohnya kalau dekat Malaysia ni kafir harbi ke kafir zimmi? Kafir zimmi. Selagi mana dia tidak menggugat agama Islam, selagi itu dia wajar diberikan perlindungan kepada dia. Maksudnya kita tak boleh berperang dengan dia. Kita tak boleh mengacukan senjata pada dia, ugut dia untuk bunuh dia, tak boleh. Itu kafir zimmi. Kita kena faham. Okey. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asyara ila akhihi bihadidatin, sesiapa yang mengacukan kepada saudara Islamnya dengan sebarang senjata, fa innal malaikata tal'anu, yang membahayakan, maka sesungguhnya malaikat akan melaknatnya. Wa in kana akhahu li abihi wa ummihi, sekalipun yang diacukan kepadanya itu saudaranya yang seibu sebapa. Okey, baik. Maksudnya sini mengacukan senjata ini kepada bukan orang kafir. Dalam hadis ini lebih kepada orang Islam. Contoh, kita tidak berpuas hati dengan saudara kita, kan? Dia contohlah, saya bagi contoh yang mudah lah. Katakanlah dalam bab pembahagian harta pusaka, kan? Bila dah dibahagi-bahagi harta pusaka, maka ada di antara saudara kita ataupun adik-beradik kita yang tidak berpuas hati dengan pembahagian tersebut. Maka ketika itu, bila orang tengah marah, bila orang tengah rasa tak puas hati, maka dia boleh tak sampai kepada tahap mengacukan senjata pada kita? Boleh sampai tak tahap dia letak di ugut kita dengan pisau untuk bunuh kita? Boleh sampai tak? Boleh sampai. Disebabkan berebut harta, kan? Yang dia dapat sikit, yang orang lain dapat banyak. Kenapa orang lain dapat banyak, aku dapat sikit? Aku tak puas hati. Sampai ada yang sanggup ambil pisau, sampai sanggup aku bunuh korang dia. Kalau ada berlaku perkara seperti itu, maka ketahuilah bahawa akan ada malaikat yang melaknat orang tersebut. Itu kita kena faham. Kegunaan senjata hanya untuk menghadapi musuh pada syarak, bukan untuk ditujukan kepada orang yang diwajibkan kita bersikap aman damai terhadapnya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan bahawa perbuatan mengacukan senjata kepada orang yang bukan musuh, walaupun orang itu saudara kandung, atau hanya dengan tujuan olok-olok dan bergurau sahaja, maka hukumnya bukan sahaja dilarang keras dalam Islam, bahkan dilaknat oleh malaikat, kerana perbuatan yang berbahaya itu bertentangan dengan tujuan penggunaan senjata. Dalam Islam, zaman-zaman Nabi dan Rasul, zaman Nabi Muhammad terutamanya, ada senjata. Betul? Ada pedang Nabi ada pedang sendiri, kan? Para sahabat ada pedang mereka sendiri, tetapi mereka tidak mengacukan pedang tersebut kepada orang Islam. Nabi menggunakan pedang itu untuk berperang dengan orang kafir. Datang pula kita, zaman kita ni dah canggih sikit, pistol. Istilah kata jangan guna zaman kita ni pedang, jarang lah orang guna pedang. Tak ada lah orang ada pedang. Zaman kita sekarang ni ramai orang yang ada di antara kita yang simpan pistol. Betul? Tak puas hati sikit je, keluar pistol, ni kat kepala dia letak. Aku tembak aku kat sini, kan? Perbuatan kita mengacukan senjata kepada orang Islam yang bukan musuh kita, maka hukumnya dilarang keras dalam Islam,
dan juga dilaknat oleh malaikat. Senjata ni bukan untuk mengancam orang lain, bukan. Senjata ni tujuannya kita gunakan untuk berperang dengan orang kafir, ataupun senjata ini kita gunakan untuk keselamatan kita. Kalau kita menggunakan dia kepada benda yang tak baik, kita nak mengancam orang lain, nak mencederakan orang lain, nak mengugut orang lain, maka hukumnya dilaknat oleh para malaikat. Kalau malaikat laknat, sudah tentulah Allah juga akan melaknat. Laknat ni apa dia? Ini kita nak tanya juga. Cerita laknat ni, laknat apa dia? Kan? Sumpah laknat tu sumpah apa? Kita kan pernah dengar kan? Orang sekian-sekian melakukan sumpah laknat. Contoh, dia tak buat benda tu, kemudian dia bersumpah, dipanggil sumpah laknat. Wallahi wa billahi wa tallahi, saya, nama siapa sekian, bersumpah tidak melakukan perbuatan sekian. Jika saya melanggar sumpah ini ataupun saya bersumpah palsu, maka Allah akan melaknat saya. Laknat tu apa? Laknat tu apa? Tu cari sendirilah laknat tu apa. Malah lah cakap semua buat tak tahu je. Nanti tak ada kerja rumah pula. Cari, tuan-tuan boleh cari makna laknat tu apa dia. Dah lama dah kita dah tahu, dah biasa dengar laknat, sumpah laknat kan. Kita cari lah. Baik, ada masa lagi tak? Baik, hadis yang ke-47. Ada di antara malaikat yang ditugaskan melaknat lagi. Ni kerjanya melaknat je ni. Malaikat akan melaknat sesiapa yang menyeksa haiwan. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, man masala bihayawanin fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesiapa yang menyeksa haiwan dengan mengerat, mengoyak, mencabut atau melanggar mana-mana anggotanya, maka ditimpakan atasnya laknat Allah dan malaikat serta manusia semuanya. Siapa yang suka menyeksa haiwan ni? Kan? Sebab tu orang kata kalau nak bela haiwan, nak bela binatang ni, belalah betul-betul. Jangan sampai ada di antara kita yang menyeksa binatang tersebut. Nak bela kucing, jaga kucing tu elok. Bagi dia minum, bagi dia makan betul-betul. Nak bela kucing tapi bagi makan seminggu sekali. Memang habislah, tu namanya menyeksa tak? Seksa lah. Kan? Binatang tu pun hari-hari nak makan. Yang kita ni dah orang bela kucing, kita pun nak bela kucing juga. Orang bela kucing hari-hari bagi makan. Demam, kucing tu sakit, bawa pergi klinik tu. Kita ni nak bela kucing juga, tapi bagi makan seminggu sekali. Bila kucing tu sakit, biarlah dia mati. Nyeksa tak tuan-tuan? Nyeksa. Jadi kucing ni dia bebas boleh ke mana je. Dia macam burung lagi. Burung? Dia kena ikat, Nasarah. Betul? Betul. Bukan? Sebab tu nak, kalau betul-betul nak jaga, nak bela haiwan ni, bela betul-betul. Jangan sampai menyeksa. Sebagai contoh kan ada orang yang hukum apa ni, ada orang dia mandulkan binatang.
Mandul kan? Oh, saya beranak aja gini, aku mandul kan. Kau pergi klinik, aku mandul. Orang kalau dimandulkan marah orang. Kan? Tapi binatang tu elok-elok, subuh-subuh boleh beranak banyak-banyak, pemandulkan dia. Terutamanya ada kucing, terutamanya saya banyak tengok kadang kucing ni orang di klinik. Doktor tanya kenapa ni? Doktor, saya nak mandulkan kucing saya, doktor. Okey, agak-agak boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Dimandulkan kucing tu diharuskan. Tetapi ada beberapa syaratnya. Ada beberapa syaratnya. Kalau kita tak mandulkan kucing tu dan dia boleh mendatangkan kemudaratan kepada kita, kepada kucing tu, maka boleh kita mandulkan dia. Diharuskan, boleh. Tapi kalau kita jenis yang kata orang tu saja-saja, memang kita nak seksa dia kan, memang kita ni kata orang tu memang orang yang jenis suka menyiksa binatang lah kan, kita saja, kita bukan pergi klinik, kita mandulkan sendiri ataupun kita potong dia punya kemaluan sendiri, contoh, itu tak boleh lah. Nanti tuan-tuan boleh tengok hukum memandulkan haiwan ni datang, ada hukum dia. Tetapi dengan syarat-syarat yang tertentu. Okey, baik. Jadi kalau haiwan tu, kalau contohnya apa tu, cicak, itu kan seksa dia, kita bunuh lagi cicak tu. Kan? Nampak cicak kat atas dulu lah, zaman dulu kan pakai plastik kan, plastik getah dia gulung-gulung. Tembak tepat-tepat kena kan tu, dah ekor putus. Tak mati cicak tu, ekor putus. Itu seksa tak cicak tu? Tak seksa lah. Cicak tu memang binatang yang kita disunatkan untuk bunuh dia kan. Kadang suka zaman dulu kecil-kecil kan. Itu bukan seksa lah. Okay. Baik, saya rasa cukup sampai di situ. InsyaAllah nanti kita sambung pada kelas yang akan datang lah. InsyaAllah. Jadi sekian saja, marilah kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan juga suratul Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.